Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dunia Almas. Hari ni hari Sabtu. Kita dah hantar anak sulung si Aryan tu ke sekolah sebab dia ada tuition. Yes, dia ada tuition dekat sekolah. So sekarang kita tengah menunggu Didi. Yes. Kenapa? Sakit perut. Oh my gosh. Aidi, bulu tu kat atas. Bulu kat atas. Salah. Okay, Aidi anak siapa? Mami. Oh, ya ke? Alah, handsome-nya. Patutlah handsome. Aidi kalau pergi sekolah, Aidi suka smart-smart Yes. Oh, I see. I'm a rockstar. You are a rockstar? Come on lah, Aidi. Come on. Anak aku ni ikut perasan. Aku tak tahu ikut perangai siapa. Pemalu orangnya. Nama siapa? Untuk makan. Tu dia muka lega. Dah. Hello. Sudah lega? Silakan si. Aib, mana budak tadi tu? Oh, sudah pergi. Sudah pergi? Yes. Apa perasaan anda selepas berurusan dengan Shell? Urusan dengan Syah? Aduh, masih banyak urusan yang perlu diselesaikan ni. Alamak, rasa macam tertinggal something ni. Apa dia? Aduh. Apa dia? Apa dia? Tak tahu kena. Aduh. Tu laki aku ni. Aku rasa macam misal interview dia. Saya suka nyanyi box. Salah satu lagu yang Aidi pandai nyanyi apa dia? Selamat pagi. Bangun pagi. Gosok gigi. Cuci muka. Tak mandi. Bukannya. Mami suka Aidi nyanyi lagu Jika tidak hari ini Okay. mungkin minggu depan. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan ini, mungkin tahun depan. Sekarang harapan akan datang Dan kita yang impikan. Naila dia tak ada mood. Soalnya dia akan nyanyi belakang-belakang tu. Pan Okay, setakat tu je konten untuk pukul 8.30 ni. Kita akan sambung nanti. Breakfast apa? Nantikan. Wow, 2. Anela apa? Anela yang mana? Nak? Oh, nak yang tu juga. ini. Tu donat. Donat pun ada. Macam-macam pilihan roti kat sini. Ni yang suka ni. Bahagian sini. Ini macam saya suka lah. Itu apa? Seaweed kan? Tak payah, takkan nak makan seaweed sekarang. Tak lah. Dalam rumah. Sedap. Ya?
Ambil lah. Ada. Boleh suka sini. Entah. Mana dia belajar orang makan tak tahu. Oi, saya makan dekat kantin kan. Saya nampak orang tu makan siri. Lepas tu saya tengok di pedas. Saya tak tahu. Lepas tu orang tu cakap nak sikit tak. Saya rasa lepas tu macam tak spicy tapi macam sedap. Saya tak nak balik lagi. Okey, jom. Tak lah air. Tak nak. Oh, ada air sini. Jom bayar. Ya. Dan kaki je ke? Tak. Yeah, belatakan lagu Omah Hana. Kita dah pun makan dekat Kuala Lumpur Kopitiam, memang sangat sedap. Harga pun affordable kan Bian? Betul. Harga pun okey. Portion dia banyak. Okey, walaupun harga dia contohlah, harga dia RM9.90 kan, tapi portion dia sangat banyak. Almas pun tak habis makan, kena makan 2 orang. Satu pinggan. Kuih goreng tadi je kan. Ni memang sangat sedap korang. Dah lama masak rasa kuih goreng yang macam tu. Okay. Lepas tu dia punya air pun sedap. Semua sedap lah. And no wonder no wonder ramai. Kuala Lumpur Kopitiam dekat Puncak Alam, kat Eco Grande Puncak Alam. Sangat-sangat cantik tempat dia. Sedap. Berdekatan dengan tempat tuition anak Almas tu paling penting. So Almas dah setkan dah setiap hari Sabtu lepas hantar anak tuition, kita akan makan kat sini, Bi. Kita akan berakhir kat sini. Aku dah pening kepala dah. Setiap hari Sabtu, breakfast kat sini. Koyak, pocket dance. Ya Allah, anak aku. Habis. So, anak kita lambat lagi balik, Bi. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana? Aduh. Pusing-pusing lah. Pusing-pusing, gym. Bazir minyak, Bi. Bazir minyak. Ini. Oh, dia cari tempat viral rupanya. Ceritanya ingatkan dia main apa tadi, PUBG ke apa kan. Sabar je lah aku menanti kat sebelah ni. Atau sambung konten tu, kalau tidak habis cerita je. Tadi habis sampai hantar anak tuition je. Jom kita nak pergi mana ni yang? Sekejap isi minyak dulu je. Isi minyak dulu. Lepas tu kita pergi jalan. Nak pergi mana? Almas tak akan tunjuk korang sebab konten kita sampai sini saja. Okay. Betul aku nak ambil lah. Okay. So thank you for watching. So sampai tu je. Saya Almas. Dan saya? Siapa? Mr. S. Dan saya Syakirin. Syakirin nama dia. Okay, Almas and Syakirin dan juga Mochi. Kita jumpa dalam next content. Bye.